pink. Mana sini? Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel YouTube Kaki Speed. So hari ni kita dengan chef ni nak register. Dia buka restoran baru kat belakang tu. Betul lah? Bukan. Okay, so hari ni kita ada dekat tengah-tengah KL, dekat Kampung Baru. So nak masuk kawasan ni dia kena minta izin dulu lah. Abang Long, Abang Ngah kan. So hari ni ada titi raya kancil lah sebenarnya. So ni kira mengejut juga, dia orang tukar pot. Sebelum ni pot tempat lain, tapi boleh lah. Kat sini chef dah settlekan. Banyak kat kita boleh masuk kan. Yes sir. So target hari ni berapa biji ni? Kita target dalam 100 lebih lah. 1 lebih lah. Tengok list dekat 200 kan. Dekat 200. Tapi kita expect banyak yang ada harga dalam 100 lebih lah. Banyak yang insyaAllah. InsyaAllah. So kejap lagi aku buat korang pusing-pusing tengok kereta-kereta apa yang ada hari ni. So biar korang tahu kat Malaysia ni sebenarnya banyak lagi player kancil kan. Betul. So selalu kita pergi event KK campur-campur. Hari ni kancil je semua. Tapi ada juga yang Daihatsu kan. Tapi orang tak tahu, orang cakap kancil ke Betul. Rupa sama kan. Okay, so sekejap lagi kita ronda. So kita ada Porsche dekat titi kancil lain macam. So ni Johan daripada MDG, korang dah biasa nampak kan dalam konten kan. So kali ni dia singgah kat titi kancil ni. Ni kancil model apa ni bang? Lampu bulat aku punya yang dia potong kan. Kan yang pendek 3 door tu. Bumbung pun potong bumbung potong. Aku custom lah. Okay. So first time Porsche datang titi kancil juga Aku dalam kawasan. Okay, jom kita pergi jalan. Ya, jom kita tengok apa. Tadi pot kita sana, sekarang ni pot uncle kan. Ini budak-budak gua. Budak-budak gua. Kan. Dia select sikit. Kita suruh pak sana tadi tak, dia kata ni budak gua sini kan. Mana campur-campur ke tak campur? Semua kancil Pula pada. Okay, jom kita ronda tengok. Tak tahu kan korang nampak ke tak kan. Ini agak gelap sikit. Kita kat tengah-tengah KL. Kita kat Kampung Baru. Oh ni cantik. Mira yang di off-road tu. Aku suka lah ni macam ni. M512 color pun cantik kan. Nampak clean. So berangan nak pakai. Dulu pernah pakai, tapi sekarang nak pakai macam takut lah nak jalan dan jagi Abang J lambai-lambai kan. Kita bukan geran Daihatsu. Okay, so kita belanja sikit Hello Kitty. So kalau korang ingat kereta ni, kereta ni ada yang aku masa pergi shoot dengan video klip Nabila Razali, lagu Raya Mana. So kereta ni ada. Macam mana korang belum tengok lagi lagu Raya Mana tu, korang boleh pergi check lah. Nabila Razali memang cantik lah. So yang ni memang original Daihatsu lah. Nampak macam kancil tapi dia Daihatsu. Okay. So rim ni dulu pun memang famous lah, rim love ni. Sekarang mana nak cari lagi ni. Kau tengok belanja dalam dia. Keran letak kan. Keran pun pink. Keran pun pink kan. Tu dia. So nanti orang cakap, nanti orang ingat kancil kan. Tu dia. Tapi tengoklah. Betul-betul Daihatsu Mira. Nampak tak? Kita tak nampak. Tengok tetuan dia, Jeffrey, Encik Jeffrey. Daihatsu. Nama dia ni ya. Nama depan Jeffrey, adik aku. Johari, adik nombor 2. So ni memang barulah orang tahu betul Daihatsu kan. Sebab kadang yang 4 pintu ni orang sekali pandang ingatkan kancil. Tapi itu dia lah, because dia apa ni, lambangkan apa ni, kereta Malaysia juga kan. Pro 2. So first impression lah kiranya. Mesti kancil lah kan. Mesti kancil. So Daihatsu Mira ni ada legacy dia dekat Japan. Kika kan. Hardcore Hello Kitty, daripada dalam semua Hello Kitty. Okay, kau tengok dia punya bak ni pun, lampu ni, mentol ni Hello Kitty juga. Kepala Hello Kitty. Dia bagi hit sekali. So rare yang ni nampak Hello Kitty pink. So kalau Hello Kitty pink dia mahal sikit daripada Hello Kitty hijau. Dia ada statement dia. Ada. Okay, semua Hello Kitty.
Semua Hello Kitty tengok ni. Dia punya dopin Hello Kitty. Dalam dia semua Hello Kitty. Seat dia. Nampak? Oh. Lepas tu tapi semua Hello Kitty, tapi music ekspedisi. Orang lama kan. Oh boleh buka kan bang. Ni lah owner handsome dia kan. Oh tengok gambar-gambar carpet lagi. Ni rare ni kan. Lepas tu handlebar lagi. Hello Kitty semua ni kan. Ini kalau ada anak perempuan tak boleh ni. Habis dia kopik semua. Anak perempuan, anak lelaki sama je. Anak lelaki ada budak je habis dia kopik sama je. Budak kecil lagi. Bang. Oh bang, berapa dah habis bang? 70 so yang mana korang tak tahu, abang ni kancil dia ada banyak. So yang ni bukan kancil yang ni dah asu kan. 70 habis kat kereta KK je. Kental tak kental kan. Kita pun jakut. Kalau aku suka body Alpine ni, aku suka lampu dia. Kalau korang pasal tengok lampu belakang dia, lampu dia yang nampak lain lah. Lepas tu kalau Alpine ni, dia punya body ada curve sikit. Kalau korang pasal kat sini, dia ada kembang sikit. Dia nak macam Kelisa, tapi dia tak kembang macam Kelisa. Abang tu dah buka enjin dah? Dah buka enjin pula. Oh, kita belanja enjin pula. Kita belanja enjin pula. Okey, ni pun mahal juga ni. Ni berapa bang sekarang ni bang? Tak ingat lah harga dia. Tak ingat harga Dah lama sangat. Sekarang meninggal lah. Meninggal, tak dijual. Okey, parking pole Hello Kitty juga. Dah nampak ni. Oh, lampu. Tengok bersih lah ni. Kemas dah. Ada stiker Hello Kitty kat mana? Ada. Oh, ada Hello Kitty juga. So enjin JBJL lah ni. Enjin JBJL 4 piston. Atas pun ada lagi Hello Kitty. Oh tu dia. Ni biasa nampak kan ke kan? Kat auto show banyak kan? Dah menang banyak Siapa kalau masuk aduh. Dah tahu lah kalau dia ada memang kalah. Balik je lah. Tak boleh lawan Okay, so sekarang kita nak pergi makan dululah Kita biar dia orang dulu. Kereta pun tak penuh lagi. Kita pergi makan dulu. Jamuan dekat belah atas. Kita pergi tengok. Tapi hari ni dah open house ke berapa lah ni? Ketiga rasa kan. Tapi tak apalah, kita tengok apa ada makan. Kita makan dulu. Kan letak je lah depan kabin dia. Air tu boleh letak tu. Macam tangga ni. Macam nak pergi kelab malam. Ui, baik-baik. Okey, VIP kita dah sampai. Wah, happy birthday tu. Happy birthday. Birthday uncle ke hari ni? Birthday kau. Happy birthday. Kan birthday kau. Yelah Last week. Ni celebrate ni. Hari ni baru jumpa pun celebrate lah. Mana kek? Tak ada kek. Ni, tiup. Tiup ni Tiup. Aduh, ada orang birthday lah. So uncle, mana baju raya? Aku sebenarnya terlupa. Aku lagi ke tempat lain tadi. So aku singgah je lah. Tak ada orang ajak. Malam ni dash lah. Memang lepas ni dash. Kan, kau pergi dash kan? Tak tahu lagi, tengok uncle ajak ke tak. Ajak, jom lah. Dia datang ni, so tahu kau ada sini. Dia tak ajak. So kita jumpa ni geng yang awal Dah makan ke belum ni? Belum lagi Sampai awal tak makan. Pukul 9. Oh, pukul 9 baru bagi makan. Macam tu Okay, so kita ada ni gula-gula. Tinggal ni je. Okey, terima kasih. Ada ni je. Tambah horsepower. Abang ni tak dapat. Apa? Ada. Tengok bagi duit lah. Tu bagi duit Ini bang lagi mahal ni. Ni boleh tambah horsepower. Kalau nak jimat minyak, abang tampal kat tangki. Tambah kat enjin. Okey bang, lagi satu last. Right, mantap Okey, mantap. Okey, so presiden kita macam mana hari ni? Cuba makan Jangan. Okey. Relatif Taklah, Ayin ajak kan? Siapa Ayin ajak? Ayin kau tak ajak.
kita makan So Uncle, kita hari ni makan view KLCC tapi separuh. Yes. Macam mana? Hari ni kita dapat satu je KLCC. Satu je. KLCC KLCC dah single. Yes. separuh KLCC pun dah single. Single aduh kesiannya. Kesian macam korang kat luar sana. Kesian. Okay, so bukan biasa-biasa kita makan view KLCC Ni titi raya Kancil tau. Kan? Meriah tak sangka Dengan kereta 200,000 mana punya titi tak ada dapat KLCC depan tu. Honda ada Honda belacan terpot. Atas pula. Bercahaya Uncle So sekarang kita dah habis makan, dah kenyang ke Dah kenyang, sedap. Banyak makanan dia. Mau dia orang macam tak nak bagi habis je event ni. Okay. Banyak makanan dia, orang top up apa semua. So sekarang ni kita nak pergi ronda, nak tengok apa pula ni? Tengok Kancil lah. Kancil sebab sahabat Kancil Mira. Hari ni kan titi raya. Betul. So aku first time join ni. First time aku join event KK saja. Ni first time aku lah. Dia bagi hadiah ni lah, gula-gula sikit lah. Ada daripada ESN. Okay. So ESN ni adalah dalam ada barang baik punya sikit kan. Booster lah, stiker lah, keychain lah kan. Okay, dengan bantal dari TEG. Mana korang yang mana belum pakai punya ESN, korang kena try. Ni adjustable kan. Okay. Paling jauh mana? Dia jauh ke? Mana jauh? Dia jauh. Ujung Johor. Terengganu jauh. Sarawak Bus 19. Terengganu. Ni apa dari Terengganu? Okey, so kita ada yang jauh daripada Terengganu. Okey, so Terengganu kita bagi engine booster lah, laju sikit. Okey. Ini Ciro Pomeno. So kita korang tahu ini event dekat Kampung Baru daripada Terengganu pun sampai Okey, so kita ada lagi. Jauh Terengganu, lagi apa lagi? Siapa paling dekat? Paling dekat. Sayang. Siapa dekat Kampung Baru? Jauh. Hari. Paling dekat. Tadi kita dah paling jauh, ni paling dekat pula. Kampung Baru. Ambil. Nah. Okey. Okey, terima kasih banyak. Right, mantap. Okey, lagi. Ahmed ada lagi. So, nak tanya apa lagi? Siapa kereta paling standard lah? Tak ada buat apa-apa. Standard. Kancil standard. Standard. Pekak. Okey, terima kasih banyak. Mantap. Diorang ni racun nak ajak pergi dash pula. Dash Kan? Diorang ni memang kaki dash. tak, kita no dash, no fun. Dekat dengan rumah. Dekat. Okay, nak balik. Aku pun jauh juga. Jauh nak balik kan? Nak kata R&R before bro. Singgah dia. Lencong jauh hari dah. Dah ada rawat. Okay. So, shall we? Boleh? Okay, so kita nak gerak ni. Terima kasihlah kat geng SKM invite kita semua Sahabat kan. Kancil Mira. Sahabat Kancil Mira. So next program kalau ada kesempatan, insyaAllah kita datang lagi kan. Saya get crash je. Kan? Mesti ramai korang yang nak pasang adjustable absorber tapi risau kan. Risau keras lah, risau mahal lah. Tak apa, TEG Racing Suspension boleh settlekan masalah korang. TEG Racing Suspension ada dua model yang famous yang selalu orang pasang. Kita ada CS1 High Low Body Shift, kita ada SP1 High Low Soft Hard. Untuk dua model ni sesuai untuk semua kereta korang. Tak kisahlah korang pakai kereta Malaysia ke, kereta Jepun ke, kereta Conti pun ada. Apa yang menarik tentang TEG Racing Suspension ni, korang boleh pilih tahap keselesaan untuk setup kereta korang. Tak kisah korang nak setup on the road ke, setup untuk sporty ke, atau setup untuk track pun boleh. Untuk harga pula korang jangan risau. Harga memang mampu milik. Untuk model CS1 ni, harga bermula dari 1,100 je. Siap pasang. Dan walaupun harga dia murah, dia boleh servis. Ada sekali warranty setahun tu. Korang tunggu apa lagi? Pasanglah sekarang. So tadi daripada Titi Kancil kita dah jumpa geng dash pula. Ni muka-muka dash semua ni. Ini ketua. Ketua Lagi satu ketua. So kita buat projek sikit tadi nak bagi laju lah. Sebab laju sangat berapa tanggal kan? Habis? Jam member. So tak nak cerita banyak lah. Aku dah barai Uncle. Nak lepak dengan Uncle dengan elder geng ni. Okay, so tadi kita dah settle dah Titi Raya Kancil.
So macam biasalah, yang mana belum subscribe tu korang kasih entaklah laju, loceng jangan lupa tekan. Okay, so kita nak akhiri rancangan ni dengan Assalamualaikum.